soalan seterusnya. Dia kata ni, diagram below show a radar system at airport. The airport ada radar system. Boleh Signal are transmit from radar system to determine the position of aeroplane. Maksudnya bila aeroplane lalu, radar system akan tahu berapa jarak aeroplane dengan apa? Dengan radar system. Macam mana dia tahu? Ya, macam mana dia tahu? Apa fenomena yang dia tahu? Apa fenomena dia? Pantulan. Reflection. Dia hantar signal, dia dapat balik. Faham? Hantar signal tu akan patah balik. Jadi dia akan melakunya pantulan, jadi tahu berapa jarak dia daripada kapal terbang tu daripada radar. Dia tahu okey, kapal terbang MH berapa yang hilang apa tu? 370 telah tiba. Udah. Semua orang takut. Okey. Bila tiba mana datang ni? Tapi cikgu rasa betul lah dia ada dekat tu apa nama? Diego Garcia. Cikgu rasa betul lah. Sebab tu tentera Amerika ambil tempat tau. Dia ambil cakap. Cikgu rasa je lah Tak tahulah, itu pandangan cikgu lah. Kan? Sebab nampak ada orang ambil gambar kan, muka orang-orang yang tu ada dekat Diego Garcia kan. Kerja tu. Perasan tak? Tapi kamu tak tahu cerita ni? Tak tahu kamu, tak tahu apa cerita je tu. Tak cerita kamu, dia yang hilang tu. Dia percaya ada dekat Diego Garcia sebab dia buka Facebook Diego Garcia, banyak pekerja-pekerja tu muka dia iras macam yang mati tu kat kapal terbang tu. Dia percaya dia hilang ke Diego Garcia lah. Tak tahu wallahu alam. Tak pun cakap lah Okay. Tak lah tu. Tak ada kena-mengena pun. Saja cerita je Tak lah. Okay, jadi tengok sini betul tak betul kita tahu Jadi dia ada sini jenis radar, type of radar system, diameter of parabolic, diameter, jenis gelombang, type of wave. Okey, jadi dia distance signal receiver from parabolic disk. Parabolic disk ni maksudnya dekat mana letak? Ni parabolic disk, dekat mana letak signal ni? Dekat sini ke, macam tu. Faham? Receiver dia. Ketinggian piring parabola, kita letak mana? Tinggi ke rendah? Dia bagi nombor. Kalau bagi nombor, jangan pakai nombor Kita kena bandingkan nombor. Okey. Jadi dia kata table show figures of 4 radar system. Kita tengok pertama. Jadi diameter parabolic dish. Apa jawapannya? Kamu nak apa? Nak kecil ke besar? Besar. Jadi kamu pilih 10, 9, 5 pun boleh jugalah. Tapi tak boleh kita letak je 5 ni. Jadi 10, 9 dengan 5. Atau kita panggil apa jawapan kita? Ya? Jawapan apa? Large. Besar. Jadi kalau diameter of parabolic, jawapannya mesti diameter yang besar. Large diameter. Kalau kamu tulis 10, salah. Faham? Sebab dia suruh kamu compare the number. 10 tu salah. Jadi apa alasan dia? Besar. 3? Okay, bigger wave receive. Bigger signal receive. Boleh? Jawab macam tu Banyak more signal receive. Tenang je. Besar banyak. Badan besar, banyaklah makan. Macam tu lebih kurang. Ya, sama kena. Tak ada kena, tak ada. Okey. Itulah besar nasi, besar lah periuk dia. Apa nama tu? Tak lah, lebih kurang macam itulah. Lebih kurang. Kalau kecil-kecil lah. Macam tu. Okey dapat dah. Ini markah 1. Nak tuntik musuh ni. 1, ini markah 2. Okey ni. Jenis gelombang. Apa gelombang dia? Tengok sini gelombang ada. Jangan kamu jawab gelombang pelik. Gelombang cinta. Nak kena. Sudah ada sini gelombang radio ada. Gelombang mikro ada. Jawab dua tu lah. Pilih Jadi gelombang? Radio. Radio kan mikro? Radio. Mana lebih baik? Mikro ke radio? Radio. Okey, kita balik pada Running Man in Vietnam use X-ray gun. Faham? Betul, tak apalah tu. Jadi tengok sini Running Man
in apa? Vietnam. Use X-ray gun. Tahu apa semua ni? R apa? Radio lah kan? M micro. I apa? Infrared. Visible light. Boleh nampak kan? Saya nampak. U ultraviolet. X ialah G gamma. Boleh faham? Jadi daripada sini ke sini, radio wave sampai ke gamma, apa yang bertambah? Apa yang bertambah? Radio wave sampai ke gamma, apa yang bertambah? Ya, frekuensi bertambah. Bagus. Jadi frekuensi bertambah. Jadi cikgu nak tanya kamu, dalam konteks ni ada radio wave dengan microwave. Gamma. Jadi gamma. Microwave. Jadi mana satu frekuensi tinggi? Microwave. Jadi kita nak pilih mana? Microwave ke radio wave? Nampak? Jadi kita pilih microwave sebab alasannya higher frequency. Higher frequency, higher energy. Mana dapat ni? Formula mana? Kita dapat daripada formula kuantum. E equal to apa? Tak ingat lah. Kuantum. E equal to HF. Boleh? Laki, perempuan. Apa hubungan frekuensi dengan energi ni? Bukan terus. Rasanya frekuensi, high energy. Nampak tak? Frekuensi tinggi, tenaganya pun tinggi. Ini dapatlah markah. Ini markah yang ketiga. Ini markah yang keempat. Boleh tak? Tenang. Jadi hafal benda apa? Higher frekuensi, higher energy. Hafal benda apa? Sebab apa? Formula ni. Nampak tak? Kenapa pilih micro? Sebab frekuensi dia bertambah. The bigger frekuensi. Okey, boleh kan? Itu yang berikutnya. Dapat 4 markah, terpergi pada ni. Distance of signal receiver. Maksudnya receiver letak kat mana? From the parabolic dish. Agaknya kat mana ni kita letak? Kita kata at focal point, less than, more than. Jadi mana yang paling tepat signal receiver tu? Kita nak dekat focal point ke, less atau more than? Kamu ada tengok dah kamu punya piring astro tu? Kalau kamu piring astro kamu macam ni kan? Lepas tu dia ada macam, nampak ni? Ni receiver dia. Faham tak? Probe atau receiver dia. Jadi dekat mana ni kamu rasa? Adakah ini focal point ataupun less atau more than focal point? Dia at focal point. Bila dia berada di focal point, maksudnya cahaya ataupun signal can be apa? Can be converged, can be focused, dapat ditumpukan. The signal can be converged, can be focused. Boleh faham? Sebab ini macam cermin apa? Cermin apa ni ha? Cermin cekung. Cekung maksudnya dekat mana jumpa cermin cekung ni? Ya ke jalan ke? Kat mana? Kedai mana? Janganlah kedai memanglah dia jual kedai. Di kedai nak tanya boleh lah. Kat mana kedai? Kat mana ni? Kat mana? Cermin mata. Kalau kamu pakai cermin mata, mana nampak? Ni bukan cermin, ni kantar. Faham? Kalau kamu pakai cermin nampak mata. Pakai cermin nampak mata kamu lagi. Tidak? Sebab dia cermin. Ini kantar, faham? Nama cermin mata tapi bukan cermin sebenarnya. Dia adalah kantar. Tidak? Faham? Nama dia tersilap sebenarnya kalau ikut Itu cermin mata. Tak, bukan cermin ni, kantar. Tidak? Kalau cermin betul ni, saya cakap ni kalau buka nampak mata kamu balik. Nak nampak apa tu kan? Oh, tak nampak tutup je, nampak mata kamu je. Dia jalan macam mana? Tidak? Kan? Ya? Ya betul? Sudu ada. Dekat sudu ada benda ni
ataupun dekat dentist. Dia tengok gigi berlubang ke apa, dia pakai ni. Ataupun dekat mana ni ada? Torchlight. Lampu suluh. Ataupun lampu kereta yang tu, beam tu. Faham? Itu ada benda-benda macam ni. Okey, semua cahaya akan lalu sini. Katakan cahaya lalu kan? Dia akan patah balik pergi ke focal point. Nampak? Dia akan pergi titik fokus ni, F ni. Boleh faham tak ni? Sebab tu kita cahaya can be converged. Light can be converged. So kat sini dia kata apa? Dia padam sikit lah Dia kata jarak penerima dia, padam lah ni dah faham dah kan? Dia tengok rakaman nampak lah. Ni dia rakaman senang. Okay dah. Dia kata panjang fokus. Boleh faham? Panjang fokus sebab apa? Isyarat tumpukan pada titik fokus. Can be converged. Ataupun dia kata the signal can be focused. Focus at the focal point. Boleh faham Kamu jawab biar tahu ada formula, rumus dia apa semua. Apa senang. Okey, kalau kamu jumpa je perkataan katakan kamu jumpa focal point ni selalunya reason dia ni dia tak lari. Reason dia tu lah. Kalau kamu ni kaki hafal, nampak je focal point ni, panjang focal, dia at focal point, kamu kata signal are focus. Nampak tak? Itu. Jadi cikgu nak ajar kamu benda ni, kamu dah biasa buat soalan ni, kamu dah hafal benda ni. Boleh faham? Bila kamu pergi mana-mana, kamu boleh jawab. No problem lah. Okay Jadi kita pergi pada tengok kita tulis. Tadi kita beli radio, tanda right radio Radio pula. Sorry. Apa nama tadi? Kita pilih microwave Kita pilih micro Microwave dua ni kan. Microwave, lepas tu kita nak dekat focal point. Jadi siapa yang dominan dah ni? Dah dominan. Jadi sebenarnya kita pilih 9. Nampak? Bukan 10 Nampak? 9 Yang penting bigger. Kamu jawab bigger diameter, large diameter. Okey, ketinggian. The height of the parabolic kita pilih high. Apa alasan dia? Letak dia tempat yang tinggi dia punya parabolik. Sebab apa? Senang nak capai, jangan jawab itu jawab umum sangat. Senang diletak, senang tercapai, mudah dilihat. Semua tak boleh jawab Kita semua salah. Apa jawapannya? Mudah dapat signal. Ya? Mudah dapat signal. Macam betul. Kenapa mudah? Tempat tinggi. Sebab tadi kamu ulang balik dia punya kata. Semua jawab lain. Kenapa mudah dapat signal? Sebab kurang halangan. Jawapan kurang halangan Jadi kita jawab sini. Tempat tinggi maksudnya kurang halangan. Tiada halangan. Ni kamu boleh hafal Kalau jumpa je benda-benda tempat tinggi ni, tiada halangan. Termasuklah cermin, cembung yang letak dekat bucu kedai. Betul tak? Atau bucu jalan. Letak tempat tinggi rendah. Tinggi Kalau letak bawah tu macam orang tengok kereta macam mana tengok Tengok kereta letak bawah pula. Mampir nak tengok. Ingat siapa dia bodoh letak bawah tu mesti letak atas baru nampak. Kenapa? Kurang halangan. Betul tak? Itu dia faham itu sebenarnya. Okey, tu cerita dia. Okey, pilihan bolehkah? Jadi jawab dalam jadual macam ni. Ni cara jawab dalam jadual. Jawab macam ni jadual. Nampak? Tulis dapat macam teratur ni tulis kenapa, alasan dia. Kenapa? Tengok markah dia. Dia tak bagi markah. Ni markah 1. Ni markah 2. Ni markah 3. Nampak? 4. 5. 6. Nampak 7. 8. Nampak? 9 dan 10 apa? Nyatakan balik. Ni 10.
Ada setengah skema kata tak nyatakan pun tak apa. Memang betul lah. Tak nyatakan pun tak apa. Tapi cuma kamu nyatakan lah. Lebih selamat. Nyatakan kenapa kamu pilih yang tu. Dapat 10 markah. Senang tak 10 markah? Kau ada elok lah kan. Yang ingat senang je. Diameter besar. Apa dia? Banyak maklumat. Nampak? Gelombang mikro. Frekuensi tinggi. Panjang, letak panjang fokus. Isyarat ditumpukan. Up fokus. Tempat tinggi. Tiada halangan. Nampak tak? Jadi pelajar ni dulu cikgu ajar macam ni, dia hafal semua ni. Bila keluar je periksa, keluar soalan ni boleh jawab markah penuh. Sebab dia dah hafal jawapan-jawapan tu. Jadi siapa kata susah sangat fizik tu susah. Sebab soalan ni banyak markah. Soalan ni nombor section B 10 markah. Section C 10 markah. Section A pun 10 markah. 30 markah soalan ni. Tapi bukan soalan ni lah, soalan macam ni, bentuk macam ni. Ada 30 markah soalan macam ni. Jadi kalau kamu hafal, semua tahu cara kerja, tahu kan, kamu dapat 30 markah dalam tangan dah. Fizik pun 30 markah. Yang lain tu kamu boleh buat lagi, lagi tahu hafal. Kamu hafal definisi kan, dapat lagi 10 markah. 40 markah dah. Lepas tu kamu buat soalan apa? Bandingkan gambar kan. 15 markah. Dekat situ dekat kamu dapat dalam 55 dekat 60 markah dekat.